InsyaAllah hari ni kita nak buat nasi buluh lah. Nasi masak dalam buluh di Lamah Pepaya Asri. Special hari ni untuk tetamu luar negara yang datang. Special request lah. Jadi kita minta tolong Pak Ndak lah, seorang maling gunung. Okay, dan juga orang yang mahir dalam bushcraft ni. InsyaAllah hari kita nak masak nasi dalam buluh. Ada beberapa menu rimba lah. Okey, ni dia Pak Ndak noh. Seorang pemaling gunung dan juga pakar bushcraft lah. Pak Ndak Farouk. Jadi perkongsian kita hari ni adalah buat apa Pak Ndak ni, nasi apa? Nasi daun lerek. Nasi daun lerek masak dalam buluh. InsyaAllah ni untuk tetamu antarabangsa ni hari ni. Ni adalah lawatan di Lamah Pepaya Asri. Ada tetamu daripada Vietnam, Sabah. InsyaAllah. Sekarang proses apa? Basuh daun lerek. Jadi daun lerek pun tak apa nak besar lah ada noh. Pasal orang pakai kutik raya baru ni noh. Tu. Kalau tidak kan daun lerek ni selai pun cukup dah ni. Besar pada talam tu lagi lah. Sebab baru raya kan. Dan masih ada lagi orang duk kutip duk buat jual lemang sekarang ni lah. Ni Pak Ndak masuk hutan mana kutip daun lerek ni? Hutan mana ni? Kampung je. Oh, dekat dah lah. Nasib baik ni tak payah masuk hutan jauh-jauh. Dalam duk ambil daun lerek ni selalunya masalah apa dia yang duk ada Pak Ndak ni? Ni masalah ulat lah ni. Ulat maksudnya ulat tu buat apa? Ulat makan daunnya. Oh, makan daun. Bukan dia buat gulung daun tu tak? Ada. Dia makan daun kira berlubang-lubang habis lah. Makan daun lubang habis Oh. Itu yang jadi tak cantik kita nak ambil daun pun. Oh. Ni kalau hak kecil-kecil ni kira kurang sesuai juga lah ikut tu noh. Sebab dia kecil kita nak buat apa nasi daun lerek ni dah tak cukup lah. Tak cukup saiz. Kita nak pakai banyak layer lah pula. Macam tu. Oh. Kira kalau kata saiz yang macam ni kau cantik kan ni. Macam tu je dia. Oh. Ni orang ni ulat makan hujung daun nak ni. Dia macam ni tak cukup saiz ni, kecil sangat. Oh, kecil. Kalau tengok pokok lerek ni sekali pandang serupa macam pokok hiasan Calathea lutea. Kalau kita pasang pokok Calathea lutea ni, tapi dia beza dia yang pertama dia rapuh dan juga belakang daun ni berdebu putih. Ni daun lerek. Ni Prinium, bukan Calathea. Jadi saya pernah ada kongsi dalam video saya berkaitan dengan perbezaan daun lerek dan Calathea. Ini saya belajar ni. Import jauh ni, tukang potong daripada Sabah ni. Saya import jauh ni, tukang potong nasi hari ni ni. Nasi buluh kita. Import jauh. 3, 2, 1. Apa dia dekat? I have 6 dinner. Anh này anh có 6 người con. 3 boys, 3 girls. 10 tuổi 5, tuổi 7, tuổi 6, tuổi 5, tuổi 4, tuổi 5 anh. Trời ơi. Ngon. Thank you.